Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton Media Fafa TV. Hari ini kita akan buat genset review dekat laman rimba. Itu dia. So kalau apa nak tahu laman rimba kat mana, stay tune. Alright, dekat laman rimba ni dia ada total semua 7 tapak ya. Tak banyak, tapi tapak dia semua tepi sungai. Memang puas hati. So saya kita tengok tapak-tapak dia macam mana, view dia macam mana, harga dia berapa, and then kita tengok fasiliti apa yang ada dekat laman rimba ni. So let's go. Right, so untuk ke laman rimba ni apa je, Waze atau Google Map je laman rindu, ataupun apa kontak je laman rindu, sama aja. Tempat yang sama, bakal sampai tempat yang sama, and then CO Batam, orang yang sama. So apa kontak Batam untuk book kat laman rimba ni. So pintu masuk dia ini untuk laman rimba. Sebelah sana ialah laman rindu yang lama. So untuk kalau apa nak tengok website review dekat laman rindu, apa check dekat video kat sini, atau aku sharing lah. So ke sebelah sini ialah laman rimba. So jom kita tengok tapak laman rimba ni. Kita start daripada L1. So tapak dia berkongsi. Tapak L1 dengan L2 kat sini. Ni L1, ni L2. Tengok tapak dah luas tak luas. Betapa redupnya. Lah ni baru pula. Lah ni dah pukul 12.30. Still redup macam ni. Apa nak kemas pun best, apa nak pasang khemah pun best. So jom tengok view dia macam mana. So ni view daripada L1 dengan L2. Sampai sana L2 boleh buat 3 biji kemah ataupun 2 kemah, 1 common area. So ni view dia. Tapak ni memang sesuai kalau pada anak kecil. So anak kecil boleh mandi lepas ni, tempat dia setek, dan apa boleh masak sambil layan, sambil memasak boleh tengok anak-anak mandi depan ni. Sungai dia pun cantik, sangat jernih, redup pula tu, boleh mandi. So tengok tu dia punya tapak L1 dengan L2 macam best tak best. Redup, view best, memang sempoi. Alright, so jom kita tengok tapak yang seterusnya, tapak L3 dengan L4 pula. So dia combine juga. So ni toilet. Kita tengok toilet dia macam mana. So ni tapak L3 dengan L4. So macam aku cakap tadi, dia tapak dia semi wide laman rindu ni. So dia ada plug point untuk hampa guna untuk charge apa-apa, lampu ke. So L1, L2 dengan L3, L4 apa akan share plug point kat sini. So dia ada banyak, ada 6 soket. So gunalah sebaiknya. Tarik extension ke sana, tarik extension ke sini pula. So jom kita tengok L3 dengan L4 ni macam mana tapak dah. Redup juga, 12.5 still redup. Memang luas. Ni seluruhan tapak L3, L4. Apa boleh duduk grouping kat sini. Kita boleh buat 4 biji kemah ataupun 3 kemah, 1 common area lah. Kita tengok view dia macam mana pula. Itu dia view dah. Betul-betul depan sungai. Memang hampa tidak depan sungai lah. Hampa ada banyak pokok, so hampa boleh tak hammock kat sini. So untuk ke sungai pula, ni dia. Ni untuk turun ke sungai, ke situ. So kena berhati-hati. Tapi tempat turun dia cantik je, elok je. So dia ada macam pasir kat sini, macam pantai. So anak-anak memang suka mandi sini lah. Situ orang dewasa boleh mandi kat situ. Ke dalam boleh berendam semua. Cuba tengok sungai dia, memang cun. Macam best tak best, L3 dengan 4. Alright, so next tapak L5. Kita tengok tapak L5. So ni tapak L5. Kita tengok view dia, still redup juga. Nampak? Tengok view dia macam mana. Nice juga. Sini dia nampak view sungai. Ni nampak view sungai. Depan tu nampak view sungai. So ni jalan nak ke sungai, turun ke bawah. Tu dia. Apa boleh access ke sungai melalui ni. Dia buat tangga siap-siap lah. Yes. Ni L5. Tapak L5. So next ialah tapak L6 dan 7.
So 6 dan 7 dekat depan ni. So ni tapak L6 dan 7, and then L5, L6 dan 7 apa share plug point dekat sini. Apa tarik extension ke sini dan ke sana. Ya. Bila dia jumpa tengok L6 dan 7. So L6 dan 7 luas juga dari sini sampai sana. Sampai duduk grouping juga kat sini. Boleh muat dalam 3 biji kemah kat sini. Tengok view dia. Lepas sungai. Sungai dia cetek. Sesuai untuk kanak-kanak. Kat dalam ke sana sikit. Ni nak turun ke sungai ikut dari sini. Dia buat tangga elok lah untuk hampa. Dia sampai hujung sini. So ni lah penghujung L5, L6 dan L7. Apa tengok view dah. Memang syok. Ok, so tu dah dia tapak dekat Laman Rindu L1 sampai L7. Dia kecil je. Daripada sini, ujung sini sampai sana dekat tandas tu, tu dah Laman Rimba. Kecil, tapi kecil-kecil cilik api. Teduh. Still dalam hutan, sejuk gila. Sejauh kita tengok facility dia pula. Tadi dah ada plug point. Kita tengok toilet dia macam mana. Let's go. Jalan ke toilet. So jalan dia proper elok. Dia buat batu-batu sini, so kereta boleh akses sampai ke depan sana, sampai ke depan kemah apa. So parking boleh parking tepi-tepi ni. Sini boleh parking. So sangat memudahkan. Jom kita tengok toilet dia pula. Alright, so kat sini ialah toilet dia. So Laman Rimba dia ada toilet sini. Satu lelaki, satu perempuan belah sana. Ada tempat basuh-basuh. Toilet dia. Dan dia buat batu-bata sini. Ada lampu, ada shower, toilet hujung, ada pipe air. Boleh tahan luas, selesa lah. So sebelah ialah perempuan. Sebelah perempuan sama juga, ada tempat basuh. Ini ada toilet, sama juga ada shower, ada toilet duduk. So itulah facility yang ada dekat Laman Rimba ni. Tak, masa best tak best. Tu lah dia. Lagi satu, lupa kat sini line telefon. Okey, boleh call, dapat internet pun ada. Cuma Maxis kadang ada, kadang tak ada. Ikut tempat, ikut kawasan juga. So kalau Telkom ada, DG pun ada. So okey lah. Aku duduk sini nak buat kerja pun boleh, sambil santai-santai. Okey, kita tengok suasana malam dekat Laman Rimba ni. Ada lampu dekat toilet sini. So ada lampu-lampu je kat tepi jalan ni. So taklah gelap sangat untuk apa ke toilet ataupun jalan-jalan. So okey lah. So tak gelap sangat, just nice. Ni so Laman Rimba ni sebelah dengan Laman Rindu. Owner yang sama, CEO yang sama, management pun yang sama. Pak Tam. So apa-apa kalau hampa nak mai sini, hampa contact Pak Tam. Dia bagi servis terbaik untuk hampa. So rasanya sampai situ saja insight review kita dekat Laman Rimba ni. Tempat yang best, tempat yang cantik. So kalau kami recommend hampa mai, kita check it out macam mana Laman Rimba ni. So jumpa dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye bye.